Kata ulama, setan ni dia duduk di lorong-lorong jalan-jalan ni. Banyak setan sebenarnya. Sebab itu Nabi pesan kepada Jabir, "Idza kana junhul laili fakuffu sibyanakum fa innal jin intisharan wa hafzatan wa atfi'ul masabih 'inda ar-ruqad fa innal fuwaisiqah rubbama ijtarratil fatilata fa ahraqat ahlal baiti." Nabi pesan, ni pesan untuk kita jugalah. Bila masuk waktu malam, cegahlah anak-anak kamu daripada keluar, kerana ketika itu jin sedang berkeliaran. Wa hafzatan, dan dia akan mencolik mana-mana budak-budak yang dia suka. Watfi'ul masabih, matikan lampu ketika tidur, kerana sesungguhnya benda-benda fasik itu kadang-kadang menarik sumbu lampu sehingga membakar penghuni rumah tersebut. Hadis Bukhari Muslim. Ini lampu zaman dulu lah, tapi lebih kurang kita jugalah. Kalau cas telefon ke, pakai lampu, pakai extension wire panjang sangat, elok tutup lah, suih-suih nak tidur, takut berlakunya lita pintas dan macam-macam lagi. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim.